Hai semua dan selamat datang. Sebagai seorang bakal pendidik, salah satu misi utama anda adalah untuk membina asas literasi yang betul-betul kukuh untuk pelajar anda. Jadi, dalam beberapa minit ni, kita akan kupas satu rangka tindakan yang sangat praktikal yang boleh anda guna terus dalam bilik darjah nanti. Jom kita mulakan. Soalan ni, inilah soalan yang menjadi nadi kerjaya setiap guru kan? Dan jawapannya, ia bermula dengan kita faham satu konsep asas yang jujurnya sering disalah anggap, iaitu literasi. Ia bukan sekadar tahu membaca dan menulis tau, ia jauh lebih mendalam daripada itu. Jadi, apa sebenarnya sasaran kita ni? Sebelum kita boleh ajar literasi dengan berkesan, kita kenalah faham dulu apa matlamat akhir kita. Jom kita tengok definisinya. Okey, ini dia bahagian yang paling penting untuk kita faham. Literasi ni bukan kemahiran teknikal, macam mengeja atau menyalin ayat. Bukan. Ia adalah tentang keupayaan untuk berfikir, untuk faham dunia di sekeliling, dan untuk berkomunikasi dengan cara yang penuh makna. Inilah sasaran kita yang sebenar. Kita nak lahirkan pemikir, bukan sekadar robot yang pandai menyalin. Konsep literasi ni sebenarnya berdiri atas dua tiang seri yang saling memerlukan. Anggaplah ia macam 12 sayap yang membolehkan pemikiran seseorang tu terbang. Jom kita tengok apa dia dua-dua ni. Di satu sisi kita ada literasi membaca, yang ini kita boleh panggil proses input. Inilah asas untuk semua subjek lain, di mana pelajar serap dan faham maklumat. Di sisi lain pula, kita ada literasi menulis. Yang ini pula proses output. Di sinilah mereka belajar susun idea dalam kepala dan sampaikan dengan jelas. Dua-dua ni kena jalan seiring, tak boleh ada satu je. Baiklah, sekarang kita dah sampai ke bahagian paling penting, blueprint anda. Ada 5 prinsip pengajaran yang kalau kita guna, boleh ubah bilik darjah kita. Anggaplah ini sebagai plan tindakan anda untuk membina literasi yang betul-betul mantap. Prinsip yang pertama, dan mungkin yang paling asas sekali, adalah tentang struktur. Mari kita lihat. Prinsip nombor 1 ialah berperingkat. Cuba bayangkan macam blok Lego ni. Pembelajaran tu kena dibina lapis demi lapis, secara sistematik, baru kukuh. Apa yang penting kat sini ialah kita tak boleh terus lompat ke peringkat yang susah. Kalau kita buat macam tu, pelajar akan cepat putus asa dan keliru. Sebaliknya, kita kena pastikan diorang betul-betul kuasai satu asas sebelum kita bergerak ke peringkat seterusnya. Ini akan membina keyakinan diorang langkah demi langkah. Nah, ini contoh paling klasik dalam pengajaran bahasa. Kita mula dengan unit paling kecil, iaitu huruf. Lepas tu, kita gabungkan jadi perkataan. Dan dari situ, barulah kita bina ayat yang lengkap. Struktur macam inilah yang akan bagi keyakinan pada pelajar. Okey, struktur dah ada. Macam mana pula kita nak pastikan apa yang kita ajar tu melekat dalam kepala pelajar? Ini membawa kita ke prinsip yang kedua. Prinsip kedua dalam blueprint kita ialah bermakna. Pembelajaran tu mestilah ada kaitan dengan dunia sebenar pelajar. Ia tak boleh wujud dalam bubble bilik darjah semata-mata. Cuba kita fikir dari sudut pandang pelajar. Kenapa saya kena belajar benda ni, cikgu? Prinsip inilah jawapannya. Bila diorang nampak macam mana literasi ni boleh bantu diorang baca senarai barang kat kedai, faham arahan permainan video, atau baca cerita kat rumah, tiba-tiba je pembelajaran tu jadi relevan dan seronok. Okey. Menjadikan pembelajaran tu relevan adalah langkah pertama. Langkah seterusnya, kita jadikan ia lebih personal. Ini membawa kita ke prinsip nombor 3. Prinsip ketiga kita, kontekstual. Anda boleh anggap ia macam upgrade sikit daripada prinsip bermakna tadi, tapi dengan fokus yang lebih spesifik pada identiti pelajar tu sendiri. Kalau bermakna tu lebih kepada pengalaman umum. Kontekstual ni pula lebih mendalam. Maksudnya, kita guna contoh dan bahan yang mencerminkan budaya dan persekitaran diorang. Ini akan buat pelajar rasa diri mereka dilihat dan dihargai. Pembelajaran tu dah tak rasa asing, tapi rasa macam sebahagian daripada diri mereka. Struktur dah ada, relevan pun dah, tapi macam mana nak pastikan ia berkekalan? Prinsip keempat ni adalah kuncinya, dan ia tentang konsistensi. Prinsip kita yang keempat ialah berterusan. Mesej utamanya mudah je. Literasi ni bukan satu acara istimewa. Ia adalah satu tabiat yang perlu dipupuk setiap hari. Maksudnya kat sini, kita kena pecahkan tembok antara subjek. Kemahiran membaca dan menulis bukan lagi hak eksklusif kelas bahasa Melayu je. Tak. Ia mesti ada dalam laporan sains, dalam cara selesaikan masalah matematik, dalam analisis sejarah. Setiap kelas sepatutnya menjadi kelas literasi. Inilah maksud konsistensi yang sebenar. Dan akhir sekali, prinsip yang kelima. Prinsip yang menyatukan semua prinsip-prinsip lain.
Dan yang terakhir, prinsip kelima yang ibaratnya menjadi gam untuk semua ni, inklusif. Falsafahnya mudah tapi sangat-sangat penting. Pengajaran yang hebat takkan tinggalkan sesiapa pun di belakang. Realitinya, bilik darjah kita nanti akan sentiasa penuh dengan pelajar yang ada pelbagai tahap kebolehan dan latar belakang kan? Jadi, cabaran dan tanggungjawab kita adalah untuk meraihkan perbezaan ni dan cuba penuhi keperluan setiap seorang daripada mereka. Jadi, secara praktikalnya, apa maksudnya? Maksudnya, kita kena peka dengan keupayaan setiap pelajar dan yang paling penting, kita sediakan sokongan tambahan atau elemen pemulihan untuk mereka yang perlukan lebih banyak bantuan. Inilah yang membezakan seorang guru yang baik daripada seorang guru yang luar biasa. Jadi, inilah dia, 5 prinsip yang membentuk rangka kerja pengajaran anda. Persoalannya sekarang untuk anda, bila anda melangkah masuk ke bilik darjah nanti, prinsip yang mana satu akan jadi bintang pemandu utama anda? Fikir-fikirkan.